Selamat sejahtera, saya Rozanali dari kelas B tahun 2, SEM 2, kelas 1 akan membentangkan BBM saya untuk tugasan 2 ELMK 3142, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan moral, di mana BBM saya ini bernama Vending Value Skit. Vending Value Skit ini diinspirasikan daripada konsep vending machine dengan kesinambungan kios layan tunai menggunakan iPad yang telah digabungkan di dalam kit ini dan dimodifikasikan dengan penggunaan teknologi digital seperti kod QR dan augmented reality AR. Vending Kits Value ini digunakan untuk mengajar pendidikan moral tahun 6 standard pembelajaran 14.2 iaitu menghuraikan kepentingan amalan toleransi demi perpaduan negara. Selaras dengan elemen digital dan prinsip rukun madani iaitu daya cipta. Penggunaan Vending Value Skit ini dijalankan secara pembelajaran kooperatif. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan di mana setiap kumpulan akan menghantar seorang wakil untuk memutarkan mesin vending ini bagi mendapatkan bola kapsul tersebut. Di dalam bola kapsul tersebut terdapat kod QR untuk augmented reality, di mana murid akan mengimbas kod tersebut menggunakan iPad yang disediakan pada kios di belakang vending tersebut. Seterusnya, murid akan meneliti kandungan AR yang mengandungi animasi video, video situasi, gambar dan juga audio. Seterusnya, murid akan berbincang dalam kumpulan mengenai kepentingan amalan toleransi dan menulis jawapan tersebut pada whiteboard dan membentangkan hasil perbincangan mereka. Oleh itu, guru akan bertindak sebagai fasilitator sepanjang aktiviti PDP berlangsung. Berkesan kerana dapat menggalakkan penglibatan aktif murid melalui elemen gamifikasi dan juga merangsang pelbagai deria melalui visual, audio dan juga interaktif augmented reality, sekaligus membantu murid memahami konsep toleransi secara kontekstual melalui situasi sebenar. Secara tidak langsung, ia dapat menyokong pencapaian 3 dimensi moral iaitu dari aspek penakalan moral, perasaan moral dan juga perlakuan moral. BBM Vending Values ini juga mempunyai kelebihan dari segi kebolehgunaan jangka panjang kerana kandungan di dalam kapsul ini boleh diubah suai mengikut topik dan subjek yang berbeza. Hal ini menjadikan Vending Values Kit ini fleksibel dan tidak terhad kepada satu standard pembelajaran sahaja, malah boleh digunakan merentas pelbagai mata pelajaran. Seterusnya, dari aspek kejelasan penyampaian nilai moral, nilai toleransi disampaikan dengan jelas melalui paparan situasi kehidupan sebenar dalam kod QR augmented reality yang membolehkan murid melihat contoh ini secara realistik. Selain itu, perbincangan kumpulan dan pembentangan membantu murid untuk menzahirkan kefahaman masing-masing dalam topik ini. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja dapat memahami kepentingan amalan toleransi, malah turut menghayati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Dari segi kesesuaian dalam PDP, Vending Value Kit ini sangat relevan kerana selari dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pelibatan aktif murid dan juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi digital seperti kod QR dan AR juga menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna melalui video, audio dan juga animasi 3D yang bergerak. Tambahan pula, Vending Value Kit ini sesuai untuk murid sekolah rendah kerana bersifat interaktif dan menyeronokkan sekaligus menyokong pembelajaran berpusatkan murid. Sekian, terima kasih.